Tahniah pada Tanjung Bunga, style sama macam Tanjung Bunga sekarang. Tapi dia memang sibuk. YB Tanjung Bunga sekarang memang sibuk. Jawapan pun memang betul sebiji ke CGB. Sama saja dengan YB Zairil. Silakan Tanjung Bunga, silakan. Sebagai Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital, izinkan saya menjawab secara menyeluruh dan tersusun. Minta penjelasan. Kejap ya. Baik, silakan. Perkhidmatan ROD ini mungkin macam Grab. Satu hari nanti boleh hantar sampai depan ke pintu rumah. Saya nak dapatkan pandangannya, Muhammad. Silakan. Terima kasih ahli kawasan Seri Delima. Okey, untuk makluman yang berhormat, memang kita ada merancang untuk memperluaskan kita punya rangkaian Rapid On Demand ini. Apakah jaminan kerajaan untuk memastikan kes-kes ini tidak berlaku untuk LRT Padan Mutiara di negeri kita? Terima kasih, Muhammad. Terima kasih soalan daripada Pematang Berangan. Kerajaan tidak boleh menjamin perkara itu tidak berlaku, tetapi kita akan cuba mengurangkan risiko berlakunya keadaan seperti itu. Ianya bukan sahaja menjejaskan penduduk setempat, malah menjejaskan satu sistem LRT secara keseluruhannya. Tahniah pada Tanjung Bunga, style sama macam Tanjung Bunga sekarang. Tapi dia memang sibuk. YB Tanjung Bunga sekarang memang sibuk. Jawapan pun memang betul sebiji ke CGB. Sama saja dengan YB Zairil. Tahniah.